Sedap anda. Hari ni cuti sekolah, kita jalan-jalan ke Kuala Selangor, ke Skinchan selama 2 hari 1 malam. Jadi jom ikut kita orang pergi jalan-jalan. Sebenarnya banyak gila tempat menarik dekat Kuala Selangor ni, kat Skinchan ni. Kita orang pernah datang sebelum ni. So this time kita orang nak pergi tempat yang kita orang tak datang hari tu. Itulah. Okay. Jom. Apa nama dia? Tiket. Untuk tiket harga masuk dia kanak-kanak 2 hingga 12 tahun RM7, untuk 13 dan seterusnya RM15. Jom. Terima kasih. Oh. Dia apa nama dia ni? Alligator gar. Dia ada sejenis something alligator gar. Okay. And dia sepatutlah cuba tengok macam mana nak sedut something. Kacang gigi. Kacang gigi dia. Live lah. Kita pakai putih. Pelik gila. Pelik yang dia punya ni. Dia punya Betul dia. macam upside down pun ada bang. Ya. Wish. Toman dulu. Ni kita toman. Toman tu ni. Toman. Dok baca apa toman ni? Abang siapin channel that doesn't want to get us and other siapin channel. Mana? Tengok dia punya benda situ, dia direct Hey, non-stop buat apa? Bukan, dia bukan. Bukan. Dia bukan. Habis dia tengah buat apa? Dia tengah shower. Anda ni cantik anda. Tengok ni, colourful. Tutup mata, tutup mata. Colourful yang ni. Mana cantiknya. Dah? Dah. You're the picture ad. Oh, dia kejar. Come on, I gave him a tag. Let's do this.
cheering for you. That's obviously Bugs Bunny. Come on, fight to the death. Oh gosh. Orang putih tu baru masuk sini tu. Oh. Orang Kacau ni lah. Ambil Lompat tu. Orang tu alih tadi. Tak rasa? Tak kuat. Ha. Tu kok. Ni. Ha. Ni betul. Bukan Ni rabbit yang ni dia baru je masuk kawasan ni. So sesi suai kenal lah tadi. Cuma ganas sikit lah. Kita tahu rabbit ni kan. Yang tu pula dia gaduh. Dia takut. So rabbit yang mana sana tu masuk tadi. warna putih tak awak rasa. Antara dua ni lah. Antara dua ni. Yang tu lah kot. Sekali orang baru. Rabbit yang kena putih tu dia baru masuk kawasan ni. Tadi pekerja baru masukkan. So ni sekarang ni diorang tengah sesi suai kenal lah tu. Cuma ganas sikit lah sesi suai kenal diorang ni. Kita kenal rabbit kan macam very jinak punya style kan. Punya sebenarnya ganas. Tengok dia anxiety lah, tengok anxiety. But yet naked. Tak ada bulu yang. Why so cute but Naked. naked. Malu. Abang bantu ni saya nak. Ada ibu. Ada. Kenapa? Oi, dia punya dada. Nak cari tu. Power gila. Cantik lah. Kawasan dia okey lah untuk macam kalau kita boleh cakap ni zoo kampung kan. Okey, bagus, bersih dan tak busuk. Itu yang penting. Tak ada bau. Really good.
Okey, tadi kita dekat mini zoo. Sekarang kita ke lokasi kedua kita untuk hari ini, iaitu Galeri Padi di Sekinchan. Jom kita masuk. Ini harga tiket dia. Terima kasih. Harga tiket dia satu pack 3 kepala. Satu kepala RM5. Seorang RM5 dan kita dapat beras. So dapat 5 beras. Yeay. Kasih lah. Kita tepuk dah. Kasih. Ha, untuk Amanda. Tengok beras. Kenapa? Dapat Nak bagi beras. beras ibu? Yes, as a souvenir, I guess. Kenapa? Souvenir sayang. Souvenir. Kita kena tengok berapa. Tak ada tulis berapa gram. Ya. Oh, 280 gram. Yes. 280 gram. Pemilihan benih padi berkualitas tinggi diperlukan bagi menjamin mutu semaian yang baik. Benih padi akan direndam selama 30 jam, kemudian dikeringkan selama 20 jam. Sebaik biji benih cerah tercampur, proses penyemaian akan berlalu. Ini dia. Mungkin sebab hari Ahad kot, tak ada orang buat kerja. Museum Galeri Padi ni pada aku macam tak ada apa sangat lah, sebab dia agak simple. Hanya ada tayangan video proses daripada padi menjadi beras, kemudian ada pameran barang-barang antik macam dalam video ni. Barang antik proses yang digunakan oleh orang dulu untuk menjadikan beras daripada padi. Kemudian bahagian bawah bangunan ni ada dia punya kedai. Kedai itu menjual macam souvenir ataupun barang-barang yang berkaitan dengan beras. Lepas kita tengok video cara dia buat, cara dia proses beras tu daripada padi jadi beras kan. So kita boleh datang ke sebelah dia, Pearl Rice Garden. Dekat sini dia akan tunjuk macam 4 main proses dia lah. Kat sini kalau tengok kan, yang ni baru je diharvestkan. Lepas tu dekat belakang sana dia baru je dituai, dan kat depan ni tengah tunggu masa untuk dituai. Sorry, yang dekat sana dia baru je bukan tuai apa dia baru je ditanam dia baru disemai. Sorry. Belakang sana baru disemai. So yang depan ni tunggu masa untuk tuai. Betul? Dah siap tuai. Untuk pergi untuk diproses. Jom kita ke dalam sikit. Saya
Yang ni kira remaja lah ni. Remaja. Sebab dia dah tinggi sikit tapi dia belum berbuah. Padi tu dia belum terkeluar. Macam tu lah. Kalau yang baru semai, macam yang kat situ, dia rendah. Dia, ni anak lah ni. Ni anak. Dia baru dipindahkan ni kot. Ni anak, ni dah remaja sikit. Ni anak. Ni dah remaja sikit. Okay, lokasi ketiga kita hari ni, kita pergi tengok wishing tree kat Sekinchan ni. Habis kita tengok je lah. Lepas kita orang pergi ke wishing tree itu, kita orang duduk sekejap je dekat wishing tree. Lepas tu kita meneruskan perjalanan ke dekat kapal terbang tengah sawah ni lah. Sebenarnya dekat kapal terbang tengah sawah ni hanyalah pot bergambar je. Tak ada apa-apa sangat pun kat sini. Just untuk ambil gambar kapal terbang. Cuma kalau padi tu kat keliling kapal terbang tu menguning, dia memang lagi lawa lah view gambar kita. Cuma masa aku pergi tak ada apa-apa. Dia baru lepas tuai padi. So gambar pun jadi tak lawa. Aku kat sini pun sekejap je. Lepas tu kita orang pun pergi ke destinasi seterusnya. Oh. Sekarang kita kat mana ni? Kita dekat Sky Mirror World, tour Sendian Berhad. Nama syarikat dia yang kita nak pergi aktiviti malam ni. So kita orang ambil 4-in-1 family combo. Ada eagle feeding, ada blue tears, ada firefly, dan besok kita nak Sky Mirror, nak pergi kat Sky Mirror nak ambil gambar. So hari ni 3 aktiviti first. Masuk dalam, kita jumpa person in charge. Jom. Kamu boleh duduk di dalam atau atas. Nanti kami akan keluar pada pukul 6.30. Akan buat announcement lah. Akan panggil announcement. Akan. Dah settle, bayar. Kat bawah ni ada engine. Kalau kamu turun, boleh turun dari belakang. Oh. Kat bawah ni ada engine dengan karaoke. Tapi nak turun kat bawah. Turun kat belakang. Tengok turun sini. Kalau mau turun boleh turun sini dan nanti papa balik kepada sini. Mau jalan kepada KDI kerana KDI ada. Tak nak kacau orang. Okey, faham? Jom. Siapa nak turun? Saya. Turun bawah tu. Saya. Turun lah, baru dah. Sekejap.
lepas eagle feeding, sekarang kita pergi tengok kunang-kunang pula. Tak tahulah korang nampak tak dalam kamera, tapi aku nampak lah dari sini. Ada kunang-kunang dekat pokok tu. Tapi sekarang ni dia tak fully gelap lagi, mungkin susah sikit nak nampak dalam kamera. Nampak kat sini, ha tu, kelip-kelip tu. Ha tu dia. Salah satu. Ha nampak dah kan? Nampak banyak ni. Ha tu. Kelip-kelip atau kunang-kunang. Okay guys, hari dah malam sikit. Kita boleh nampak lagi jelas lah kelip-kelip. Tu yang berkelip tu. Banyak. Selepas habis tour melihat kunang-kunang atau firefly tu, boatman tu terus bawa kita orang ke lokasi Blue Tears. Blue Tears ni dia macam satu fenomena chemical reaction yang terjadi apabila ada alga ataupun plankton dalam air yang mengeluarkan cahaya warna biru bila air tu berkocak. Jadi kat sini kita orang diberikan satu sorang macam scoop tu, macam net yang kecil tu untuk kita kencang dalam air. So dalam video ni mungkin gelap sikit, korang tak nampak. Yang ni nampak jelas kan bila kipas enjin tu berpusing. Yang ni memang terang dia punya cahaya yang dikeluarkan. Jadi setakat ini saja video untuk hari pertama kita punya trip ni. Kita akan sambung video yang part kedua untuk hari kedua pada next video. Terima kasih kerana menonton. Bye.